BH Petrol di celah-celah kehidupan ini dibawa khas oleh BH Petrol, menjana pemanduan masa depan. Jaga diri, kuatkan hati. Lepas tu dia tanya, buat benda kat bot ke 3 pagi kan? Tak ada orang pergi, angak, hujan derahnya. Dia apa takut bot tenggelam, dia buang air. Sedangkan masa tu sungai, dia kan aru derah kalau masa musim hujan. So time tu macam risau lah, macam kadang 2-3 jam duduk kat sungai tu. Tuhan dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Hampir 4 bulan lamanya, Zakaria tidak turun ke laut. Tempias yang dihadapi, segala yang ada, sudah tidak berbaki lagi. Banyak yang terpaksa ditangguh dahulu, sementara menunggu deru angin kembali tenang. Nama saya Zakaria Abah, nombor badan saya 16-453, Batalion IP3 104. Batalion 104, tugas utama dia menjaga pertahanan asing Vietnam di Pulau Pidung. Vietnam sudah hantar balik, lepas tu 2-3 tahun, 104 digobarkan. Lepas tu saya pun buat keputusan saya berhenti dari tentera menjadi nelayan sepenuh masa. Sampai sekarang. Meskipun laut itu luas dan tenang, tetapi isi rezeki di dalamnya agak sukar untuk diduga. Tentera ni cukup bulan ada gaji. Nelayan ni cari laut, kalau dapat lah. Masa 2-3 hari pun ni saya pergi, dapat 20 ya, 15 ya. Nak beli beras pun ada. Susahnya ke laut tadi. Pagi tadi pun saya pergi tadi dah lepas lagi. Ombak kuat hangat. Lepas tu saya balik mula. Buat saya ni, orang ke laut kata, mu kaya ni, retok 1,000. Saya retok 1,000 nak buat mana? Saya nak beli bot pun tak ada duit. Pasti pakai bot ni juga. Dan 6 kali orang segelang. Bawah pun, kalau dalam 20 kali dapung tu. Bawah. Sebab tak boleh cari makan masa saya pergi juga. Untuk tanggung anak saya. Resah dalam hati, takut yang tak terkendali. Dunia kita sedang tak baik-baik saja. Ini memang tidak mudah, namun kau tetap berjalan. Aku menunggumu. Nurul Syafika adalah anak bungsu daripada 7 orang anak yang dikurniakan kepada Zakaria dan Rohani. Satu-satunya anak Zakaria yang berjaya melanjutkan pelajaran hingga peringkat ijazah di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam bidang pengimejan perubatan. Anak saya kabur belajar 10 hari. Tu pun dia kabur makan resto. Saya kata nak orang ni. Harapan ni seorang je lah. Anak saya kat Obersu. Dia belajar sampai tinggi macam mana ni pun. Saya akan usaha macam mana pun. Sebagai anak nelayan, Syafika cukup memahami beban resah bapanya yang bukan sahaja kais pagi makan pagi, tetapi turut diuji
dengan penyakit buah pinggang tahap 2. Abah just macam atas nasib je. Kalau kat situ ada ikan, ada ikan. Kat situ adalah duit, kalau ada ikan, ada duit. Kadang orang kalau macam ikan banyak sangat, dia orang tak mau ambil pun ikan tu. So kita yang terpaksa macam kena cari sendiri orang yang beli. Saya ada inji 40 je. Buk pun buruk dah. Buka di bidang. Dari bidang cari pulak. Nak beli tak ada duit. Kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Biarpun orang kata dalam hidup ini perlu ada kesabaran apabila diuji, tetapi sebagai anak syarikat di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera, BH Petrol, sebolehnya cuba meredakan setiap keluh kesah yang berlagu dalam diri veteran Angkatan Tentera, terutama yang tidak berpencen. Berduka bukan berarti Esok takut masa 55 tu beli minyak dah RM70. Dapat ikan RM70. kita harus saling menjaga. Sebagai penguat semangat BH Petrol yang diketuai oleh Ahli Lembaga Pengarah Jeneral Bersara Tan Sri Datuk Seri Zulkifli Kasim dan Ketua Pegawai Eksekutif IR Haji Azizul Azili Ahmad dengan seikhlas hati berkongsi rezeki. Bukan kerana rezeki berlebihan, tetapi BH Petrol faham bagaimana resah hati insan yang tidak punya apa-apa. Ni habis ni. Habis dah. Ani jatuh. Tak boleh duduk ni. Saya pun tak berani nak duduk sini. Ramai kau. Dia sedang berjuang, jaga dia. Kalau boleh tak ambil lah. Tak ambil abah kerja macam abah tu dah umur 60 lebih. Kalau boleh memang habis je belajar ni, saya dapat kerja, memang saya tak ambil mak ataupun abah buat kerja apa-apa. Biar sekarang ni waktu sendiri, waktu dia orang rehat. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan. BH Petrol di celah-celah kehidupan tadi dibawakan khas oleh BH Petrol, menjana pemanduan masa depan.